Nasir. Tok Panjang Anak Tani tebel 66 Syah Reza. Serta Cisi bertemu Nasir. Tok Panjang Anak Tani tebel 66 Sazwan MB Seremban bertemu Iqbal Kesan tebel 61. Sazwan MB Seremban bertemu Iqbal Kesan tebel 61. Firdaus BKCC bertemu Kamal 81. KKKC tebel 62. Firdaus BKCC bertemu Kamal 81. KKKC tebel 62. Pakna Tok Panjang Anak Tani bertemu Hammer VVIP Posden CC tebel 60. Pakna Tok Panjang Anak Tani bertemu Hammer VVIP Posden tebel 60. Sharifah Red Eagle bertemu Azman KKTV Party tebel 3. Sharifah Red Eagle bertemu Azman KKTV Party tebel 3. Wan Arif TJCC bertemu Azli MBMB tebel 54. Wan Arif TJCC bertemu Azli MBMB tebel 54. Ipul di Pau bertemu Samsi Omba Melaka tebel 21. Ipul di Pau Sisi bertemu Samsi Omba Melaka tebel 21. Cik Din Tok Panjang Anak Tani bertemu Amal Amakoh tebel 35. Cik Din Tok Panjang Anak Tani bertemu Amal Amakoh tebel 35. Grup M, meja 55, Sharifah Red Eagle bertemu Azman KKTB Banting. Grup M, meja 55, Sharifah Red Eagle bertemu Azman KKTB Banting. Panggilan kedua, Grup J, meja 53, Hanafi Padang Temu. Panggilan kedua, Grup J, meja 53, Hanafi Padang Temu. Lawan anda sedang menunggu. Amir KCA bertemu Zamri MPAD tebel 63. Amir KCA bertemu Zamri MPAD tebel 63. Abu Datuk Zul Wisma bertemu AI KKKC tebel 23. Abu Datuk Zul Wisma bertemu AI KKKC tebel 23.
Wan Yusof Blood Brothers bertemu Hafiz Khamis di bedek sisi table 4. Wan Yusof bertemu Blood Brothers bertemu Hafiz Khamis di bedek sisi table 4. Cotut MB Ipoh bertemu MP Kemaman table 72. Cotut Majlis Bandaraya Ipoh bertemu Majlis Pemandaran Kemaman table 72. Naim Red Eagle bertemu LAN TGK Otai table 58. Naim Red Eagle bertemu LAN TGK Otai table 58. Salim Melaka bertemu Jai Tok Panjang Anak Tani table 70. Salim Melaka bertemu Jai Tok Panjang Anak Tani table 70. Zaki MBPJ bertemu Ijo PKCC table 75. Zaki MBPJ bertemu Ijo PKCC table 75. Ridwan LCTC bertemu Podi MTCC table 64. Ridwan LCTC bertemu Podi MTCC table 64. Zuhaimi Ahmad Dos bertemu Fendi BKCC table 59. Zuhaimi Ahmad Dos bertemu Fendi BKCC table 59. Ridwan Bomber Melaka bertemu Faris Putra Fighter table 74. Ridwan Bomber Melaka bertemu Faris Putra Fighter table 74. Grup A Meja 76 Mat S Tok Panjang Anak Petani bertemu Wari PKCC. Grup A Meja 76 Mat S Tok Panjang Anak Tani bertemu Wari PKCC. Grup O Meja 68 Adenan PKAG bertemu Legend Tok Panjang Anak Tani. Grup O Meja 68 Adenan PKAG bertemu Legend Tok Panjang Anak Tani. Grup O Meja 5 Pokka Red Eagle bertemu Azahari SCC. Grup O Meja 5 Pokka Red Eagle bertemu Azahari SCC. Table 15 Suhaimi PKAG bertemu Abuza Amatos. Table 15 Suhaimi PKAG bertemu Abuza Amatos. Table 15. Grup A Meja 17 Nikman Hongkong Melaka bertemu Dakbi MBMB. Grup A Meja 17 Nikman Hongkong Melaka bertemu Dakbi MBMB.
Komando TJCC bertemu Bakri BKCC. Grup F Major 3 Komando TJCC bertemu Akri PKCC. Panggilan kedua, Grup N, Major 66, Nasir Tok Panjang Anak Tani. Panggilan kedua, Grup N, Major 66, Nasir Tok Panjang Anak Tani. Lawan anda sedang menunggu. Panggilan ketiga, Grup J, Major 53, Hanafi Padang Temu. Panggilan ketiga, Grup J, Major 53, Hanafi Padang Temu. Lawan anda sedang menunggu. Panggilan kedua, Grup P, Major 23, Abu Datuk Zulwisma. Panggilan kedua, Grup P, Major 23, Abu Datuk Zulwisma. Lawan anda sedang menunggu. Grup E, Major 65, Azli DBD bertemu Hussein Tok Panjang Anak Tani. Grup E, Major 65, Azli DBD bertemu Hussein Tok Panjang Anak Tani. Grup C, Major 24, Jad Muda Tok Panjang Anak Tani bertemu Dan vs DBKL. Grup C, Major 24, Jad Muda Tok Panjang Anak Tani bertemu Dan vs DBKL. Panggilan kedua, Grup A, Major 59, Fendi BKCC. Panggilan kedua, Grup O, Major 59, Fendi BKCC. Lawan anda sedang menunggu. Grup G, Major 51, ANS MBSJ KKLS bertemu Harry Kesan. Grup G, Major 51, ANS MBSJ KKLS bertemu Harry Kesan.
Mat Joy Tok Panjang Anak Tani bertemu Aldi di BKN. Grup D meja 50, Mat Joy Tok Panjang Anak Tani bertemu Aldi di BKN. Panggilan kedua, Grup O, Grup A. Panggilan kedua, Grup A, meja 17, Nikman Bogor Melaka. Grup A, meja 17, Nikman Bogor Melaka. Lawan anda sedang menunggu. Grup J, meja 71, Api Tok Panjang Anak Tani bertemu Azrul PKNPK. Grup J, meja 71, Api Tok Panjang Anak Tani bertemu Azrul PKNPK. Grup D, meja 7, Zarik Tok Panjang Anak Tani bertemu Mawi Epi Kemaman. Grup D meja 7, Zarik Tok Panjang Anak Tani bertemu Mawi Epi Kemaman. Grup L, meja 67, Manan Tok Panjang Anak Tani bertemu Dekno Amatos. Grup L, meja 67, Manan Tok Panjang Anak Tani bertemu Dekno Amatos. Grup K, meja 16, Sariman Red Eagle bertemu Pak Dak Tok Panjang Anak Tani. Grup K, meja 16, Sariman Red Eagle bertemu Pak Dak Tok Panjang Anak Tani. Grup B, Acap Epi Ipoh bertemu Pudin di BKN, meja
Grup B, Acap Andy Ipoh bertemu Udin DBKL Meja 18. Grup B, Kapten KCA bertemu Naim BKCC Meja 22. Grup B, Kapten KCA bertemu Naim BKCC Meja 22. Panggilan terakhir Grup B, Abu Datuk Zulwisma Meja 23. Panggilan terakhir Grup B Meja 23, Abu Datuk Zulwisma. Lawan anda sedang menunggu